Pernah tak anda tengok transisi video yang, wow, macam mana dia buat tu? Objek tu macam terpisah dari background, lepas tu bergerak sendiri. Nampak canggih gila kan? Hari ni, kita akan bongkar rahsia tu. Dan yang paling best, anda boleh buat sendiri hanya guna DaVinci Resolve. Yap, tak payah plugin mahal-mahal. Kita sebagai editor video ni kan, selalu pening kepala cari cara nak bagi video kita nampak lagi pro. Tapi bila tengok harga plugin, boleh tahan. Tapi apa kata kalau saya cakap, sebenarnya kunci untuk efek yang gempar tu dah ada depan mata anda. Dalam software yang anda dah guna tu, cuma tunggu masa untuk kita discover je. Jadi itulah yang kita akan buat sama-sama. Saya akan tunjukkan satu persatu, step by step, macam mana nak hasilkan split object transition yang dynamic ni. Dah sedia? Jom kita mula. Okey, jom kita masuk bab teknikal sikit. Benda pertama dan paling asas untuk efek ni adalah satu teknik yang simple tapi sangat-sangat penting. Freeze frame atau bingkai beku. Anggap je ni macam kanvas kosong kita. Dari sinilah kita akan mula melukis animasi kita. Jadi kenapa kita perlukan freeze frame ni? Senang cerita, kita perlukan satu momen yang statik, yang tak bergerak. Gambar pegun inilah yang akan bagi kita kuasa untuk potong dan gerakkan objek tu nanti dalam Fusion Page. Kiranya macam kita tekan butang pause sekejap sebelum magic bermula. Okey, tengok senarai ni mungkin nampak macam banyak stepnya. Tapi sebenarnya logik dia simple je. Mula-mula kita bekukan satu frame. Lepas tu kita tentukan nak beku berapa lama. Akhir sekali kita jadikan dia fusion clip. Klip pendek inilah yang akan jadi mangsa eksperimen kita nanti. Okey, canvas kita dah siap. Sekarang masa untuk bahagian yang paling seronok. Masuk ke Fusion Page. Kat sinilah magic yang sebenar akan berlaku. Kita akan pisahkan subjek kita dari background dia dan kita hidupkan transisi ni. Konsep dia senang je. Bayangkan kita ada sekeping gambar kan? Apa yang kita buat ialah kita copy gambar tu. Jadi sekarang kita ada dua keping gambar yang sama sebiji. Satu, kita akan jadikan subjek utama. Kita panggil dia foreground. Satu lagi pula jadi background dia. Bila dah ada dua lapisan macam ni, barulah kita boleh gerakkan diorang secara asing-asing. Macam mana nak pisahkan tu? Kita guna teknik nama dia masking. Guna polygon node ni, kita cuma perlu lukis sekeliling objek yang kita nak. Seolah-olah kita cakap kat DaVinci, aku nak bahagian ni je. Senang kata, macam kita ambil gunting, potong gambar orang dari majalah. Yang kita nak, kita simpan. Background dia, kita tinggalkan. Dan, ni satu tips penting, jangan risau sangat kalau mas atau potongan anda tu tak 100% sempurna. Tak payah nak pixel perfect sangat. Sebab apa? Sebab transisi ni laju gila. Penonton tak akan perasan pun kalau ada terlebih sikit ke, terkurang sikit ke. So, relax je, tak perlu bazir masa berjam-jam kat sini. Okey, dua-dua lapisan dah ada. Sekarang, masa untuk animate. Konsep dia, kita nak buat satu pergerakan yang macam menari sikit. Objek utama kita akan slide masuk dari kanan, dan sejurus je dia sampai, background dia pula akan slide naik dari bawah untuk sambut dia. Boom! Hasilnya, satu pergerakan yang nampak smooth, bertenaga dan teratur. Sebenarnya kan, sampai sini pun efek kita dah jadi dan nampak cun. Tapi, kita nak lebih dari tu kan? Ada satu lagi sentuhan akhir, satu pro tip yang simple gila, tapi boleh ubah efek ni dari okeylah kepada wow, gempak gila. Apa rahsianya? Ni dia, motion blur atau kabur gerakan. Dengan hanya tik satu kotak je, kita terus boleh tambah rasa laju dan smooth pada pergerakan background tu. Nampak lebih sinematik. Percayalah, benda kecil macam ni lah yang buat perbezaan besar. Tapi, ada satu masalah kecil. Bila kita onkan motion blur tu, dia akan efek semua benda, termasuklah objek utama kita tadi. Habis tu, macam mana kalau kita nak objek kita tu nampak sharp, tajam, tapi hanya background je yang ada motion blur? Macam mana tu? Jangan risau, ada cara dia. Ini satu trip yang agak bijak. Apa yang kita buat ialah, kita cipta satu laluan khas untuk background tu je. Kita asingkan dia. Lepas tu, kita guna satu node background yang luksina. Kiranya kita macam tipu sikit sistem ni, supaya motion blur tu hanya kena pada background. Dengan cara ni, kita dapat kawalan penuh. Dan hasilnya, tara! Objek utama kita kekal tajam jadi tumpuan. Tapi background dia bergerak dengan motion blur yang nampak dynamic dan natural. Inilah dia beza antara editor amateur dengan pro. Kita ada kawalan ke atas setiap inci efek kita. Okey, semua kerja-kerja belakang tabik yang rumit tu dah selesai. Jom kita balik ke edit page dan tengok macam mana hasil akhir dia bila dah siap sepenuhnya. Ingat tak tadi kita mula dengan apa? Cuma satu cut biasa je dari satu klip ke klip lain. Tak ada apa-apa yang special pun kan? Dan sekarang, tengok ni. Dengan beberapa langkah je, kita dah ubah cut biasa tu jadi satu transisi yang dinamik, nampak pro dan confirm boleh tarik perhatian. Dan yang paling penting, skill ni
Sekarang dah jadi milik anda. Jadi, sekarang giliran anda pula. Cuba bayangkan, kat mana anda boleh guna teknik ni? Mungkin untuk perkenalkan watak baru, atau transisi untuk tunjuk produk, atau mungkin nak bawa penonton dari satu tempat ke tempat lain dengan cara yang cool. Persoalannya, apa yang akan anda cipta lepas ni?